Kita beli emas secara toko hak jenis order learning, boleh tak bertangguh? Jawabnya, dua syarat nak boleh bertangguh. Tak ada dua syarat ni tak boleh. Walaupun ulama-ulama mutaqaddimun kata tak boleh bertangguh, tapi ulama-ulama moden, ulama mutaakhirin sebahagiannya cenderung mengatakan boleh bertangguh dengan dua syarat. Pertama, kita bayar dah harga mah tu sekilo. Besar ni, sekilo, 160,000. Bila beli emas sekilo 160,000, kita bayar 160,000. Nah, menurut kau yang kudiang ini, tak apa dia tak beri lagi kita emas dengan dua syarat. Pertama, emas itu wujud. Yang kedua, bila kita nak, bila-bila masa dia boleh bawa datang. Dan kalau benda itu perlukan keselamatan, pihak yang membeli wajib menyediakan keselamatan atau menjamin keselamatan supaya pihak yang menjual dapat menghadirkan di hadapan kita. Itu orang panggil khobat yang dimaafkan terlambat dengan dua syarat tadi.